Alhamdulillah. Okey, jadi alhamdulillah segala puji bagi Allah. Kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini. Allah mengizinkan kita untuk berkumpul, berjumpa secara maya dan dengan segala limpah rahmat dan kasih sayangnya Allah kurniakan pada kita lah. Amin. Alhamdulillah. Okey, jadi sama-sama pagi ini kita berkumpul insya-Allah niatnya hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah kira usaha kecil kita ni dan menjadikan ia adalah satu cara untuk kita ke syurganya lah, tajuk kita hari ni pun jalan ke syurga insya-Allah. Okey. Jadi pejam celik kita dah sampai ke hadis ke-22 daripada hadis ke-40 dan bila tengok tajuknya pun tajuknya adalah jalan ke syurga. Okey. Jadi saya bacakan dulu hadisnya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة قال نعم. Okay, dan maksudnya daripada Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, beliau meriwayatkan bahawa seorang lelaki telah bertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Bagaimana pandanganmu jika aku mendirikan sembahyang fardu, aku berpuasa bulan Ramadan, aku menghalalkan perkara yang halal dan aku mengharamkan perkara yang haram. Aku tidak akan menambah apa-apa lagi lebih daripada itu. Adakah aku akan masuk syurga?" Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya." Okey, hadis riwayat Muslim. Saya lupa nak letak nombor hadis kat sini. Okey, tapi daripada hadis ni saya rasa tak ada benda yang tersirat pun. Semuanya sangat straightforward. Okey, ada orang lelaki Jabir ni dia meriwayatkan hadis ni, dia kata ada seorang lelaki ni dan kita tengok perkataan yang digunakan, dia guna anna rajulan. Okey, rajulan dia dalam bentuk, kalau bahasa Arab kita panggil nakirah. Rajulan nakirah ni maksudnya tak tahulah siapa lelaki ni. Okey, kalau kalau bahasa Inggeris kita kata a man lah, bukan the man. Okey, ada seorang lelaki ni datang jumpa Rasulullah dan tanya, kalau aku solat fardu, aku puasa, aku halalkan yang halal, aku haramkan yang haram, aku boleh masuk syurga tak? Dan Rasulullah kata, ya, boleh. Okay, dan kita pun memang faham straightforward lah soalan dia ni, dan jawapan ni pun Nabi jawab simple saja. Okay, dan kalau kita hanya faham surface satu layer macam tu je, maka usrah kita dah habis macam tu je lah. Okay, tapi kita nak pergi mendalam dan kita nak gali setiap apa yang dicakapkan dalam hadis ni lah. Okay. Jadi sebelum kita pergi lebih dalam, kita macam biasa nak kenal dulu siapa Jabir ni, siapa yang meriwayatkan hadis ni. Okay, nama dia Jabir, okay, Jabir ibn Abdullah, dan dia antara perawi hadis yang dia banyak meriwayatkan hadis lah. Okay, dan dia ni ada satu kisah yang comel lah boleh kita katakan tentang Jabir ni. Okay, ada satu kisah yang mana Nabi dan para sahabat balik daripada satu peperangan. Okay, dan Jabir dia naik unta dia. Okay, unta dia tak berapa sihat sebab dah lepas berperang dan sebagainya kan. Jadi unta dia dah penat dan Jabir pun tertinggal lah dekat belakang, tapi tak adalah jauh sangat tertinggal. Dan Nabi dia perasan benda ni. Okay, kita nampak sifat Nabi seorang yang concern, seorang yang ambil berat kan, seorang yang take care pada each other. Jadi Nabi pun perasan Jabir dengan unta dia slow. Okay, jadi Nabi pun berjalanlah dengan Jabir. Okay, masa Nabi berjalan dengan Jabir, biasalah sembang lah kan. Dan Nabi tanyalah, kenapa ni unta ni? Jabir kata, mungkin sakit kot. Okay, dah unta aku ni sakit. So dia slow lah, lambat sikit berjalan. Dan Nabi pun sembang lagi, tanya Jabir, kau ni dah kahwin ke? Okay, Jabir kata, dah ya Rasulullah. Okay, dan Nabi tanya, kahwin dengan janda ke anak dara? Dan Jabir kata dengan
janda wahai Rasulullah. Nabi pun tanyalah, oh ya ke, kenapa tak kahwin dengan anak dara supaya sebab muda lagi kan, okay, supaya boleh saling bermesra. Dan Jabir kata, dia ceritalah sikit, dia kata ayah dia baru meninggal dan ada yang kata ayah dia tu tinggalkan hutang, okay, dan dia ada ramai adik-beradik perempuan. Okay, jadi dia kata kalau dia kahwin dengan yang muda, yang anak dara, dia tak boleh nak sebab dia nak kena jaga adik-adik perempuan dia. Okay, kalau sebaya dengan adik-adik perempuan dia, nanti susahlah nak dengar cakap. Okay, siapa yang nak didik adik-adik perempuan dia ni. Jadi ataupun kalau yang janda, dia ada anak dan dia tahu macam mana nak deal dengan budak-budak ataupun adik-adik ni. Jadi itulah antara reason Jabir dia concern dengan adik-adik perempuan dia. Jadi dia kahwin dengan janda supaya yang lebih matang, yang boleh handle dan bagi kasih sayang juga kepada adik-adik dia. Okay. Jadi Nabi boleh tangkap lah yang Jabir ni orang susah lah kan. Dan Nabi pun cakap dekat Jabir, boleh tak aku nak beli unta ni? Okay. Jabir dah lah ada unta tu je. Dan dia pun serba salah lah kan. Rasulullah yang minta. Jadi dia buat apa? Dia kata tak apa, aku bagi hadiah je dekat engkau ni ya Rasulullah. Okay, dan Nabi kata tak nak, tak apa, dia nak beli juga. So Jabir serba salah, dia kata bagilah berapa yang Rasulullah nak beli unta, harga unta tu. Okay, dan bila Rasulullah dah beli daripada Jabir, dah bagi duit, dah bagi wang sebagainya, Rasulullah pulangkan balik unta tu dan dia kata ni hadiah aku bagi kat engkau. Okay, jadi dari kisah ni, apa Nabi cuba nak buat kepada Jabir sebenarnya? Siapa boleh dapat tangkap kisah ni? Mesej. Nabi nak buat apa kepada Jabir sebenarnya? Dia nak tolong je. Dia nak tolong. Dia Nak tolong saja. Not really nak beli lah. Bukan nak buat transaction. Dia nak bantu. Okay. So kita nampak kan kat situ Nabi sebenarnya dia nak tolong Jabir tu. Tapi dia tak naklah tolong direct. Okay, dia takut mungkin Arab dengan Arab lelaki sama lelaki, dia takut menjatuhkan air muka ke, tiba-tiba bagi duit dapat banyak macam tu kan. Okay, jadi Nabi nak jaga air muka Jabir dan Nabi nak bagi surprise juga kepada Jabir, nak bagi kegembiraan kepada Jabir. Okay, jadi dia pun buat beli dulu, baginda buat beli dulu dan kemudian hadiahkan dapat duit. So Jabir dapat duit dan juga dapat unta tu. Okay, so kisah ni kita dapat contohilah Rasulullah kan, kadang-kadang kita nak tolong orang, tak boleh juga kita terus asyik bagi duit saja kan. So mungkin kadang-kadang dalam bentuk kita biar ada usaha. Kita nampak Jabir tu dia tak minta pun dengan Nabi. So ni antara sifat orang yang dia memerlukan tapi dia simpan benda tu dan dia tak tunjukkan dekat orang asyik meminta-minta dengan orang kan. Dan dia sorok sifat untuk mengemis ataupun meminta-minta daripada orang, tapi Allah yang menggerakkan hati orang sekeliling dia untuk tolong dia sebab tahu dia ni adalah dalam keadaan yang susah. Okay. Jadi banyak mesej yang kita boleh dapat daripada cerita ni dan antaranya kita bila berkawan dengan orang kan, Nabi baru nak kenal lah dengan Jabir ni kan, dan bila kita kenal dengan orang dan kita pun kena sensitif lah dengan keadaan orang tu. Okay, sensitif maksudnya kalau mungkin dia tengah sakit ke ataupun dia ada masalah yang dia simpan seorang-seorang ke. Okay, dan mungkin dengan kita berkawan dengannya, kita boleh memudahkan urusan dia, memudahkan beban dia yang dia tak cakap indirectly, tapi kita yang kena pandai baca suasana tu supaya kita boleh ringankan beban orang lain, bukannya menambahkan beban orang tu. Okay. Jadi sifat Nabi kat ni suka membantu orang, tapi cara bagi bantuan tu pun adalah cara yang efektif lah. Okay, yang bukan orang akan meminta-minta lagi. Okay, bagi dulu, usaha dulu, kemudian bantuan tu akan sampai. Okay. So tu sedikit tentang periwayat hadis ni iaitu Jabir. Okay, kita masuk kepada konten hadis ni, iaitu dia datang kan, dia datang ada seorang lelaki rajulan ni dan dikatakan, saya ada cari juga rajulan ni memang tak mention ke nama dia.
Okay, dan ada yang berbincang, para ulama berbincang, rajulan ni adalah nama dia Nu'man. Okay, ada Nu'man ni, dia datang jumpa Rasulullah. Okay, dia datang jumpa Rasulullah, dia tanya, kan, dia tanya, apa pendapat engkau kalau aku sembahyang fardu, aku puasa, aku halalkan yang halal, aku haramkan yang haram, kemudian aku tak tambahkan apa-apa dah. Okay, aku boleh masuk syurga ke tak? Okay, jadi kita boleh nampak satu perangai ataupun satu sifat orang Arab, dan sebab dikatakan yang bertanya ni adalah Arab Badui. Okay, Arab Badui, para sahabat dia suka sangat kalau orang Badui yang datang jumpa Rasulullah, sebab soalan dia orang sangat simple, soalan yang orang baru masuk Islam. Okay, so memang sangat basic lah. Okay, macam ni lah, macam ni kan, dia datang jumpa Nabi, dia tanya tentang apa yang dia buat, tu je yang dia boleh buat, dan dia nak tanya boleh tak masuk syurga. Okay, kita reflect sekejap pada diri kita. Kalau kita jumpa, let's say lah orang yang soleh, ataupun one day jumpa Rasulullah lah kan, dan kalau kita di situasi zaman dulu, kita hidup dengan Nabi kan, kita jumpa Nabi, agak-agak kita akan tanya soalan tentang apa? Sebab para sahabat, kalau kita nampak pattern selama ni, jumpa Nabi je, mesti dia akan tanya tentang amalan yang boleh bawa ke syurga. Kalau kita terfikir tak nak tanya Nabi soalan yang berkenaan dengan syurga, ataupun kita akan tanya soalan-soalan lain. Contoh kita jumpa ustaz ke kan, ustaz yang bagus-bagus lah, ataupun scholar, ulama yang besar-besar, soalan yang kita akan tanya kepada ulama tu agaknya berbentuk macam mana. Hari ni saya banyak akan tanyalah sebab hadis hari ni pendek je. Apa khabar? Selain mula-mula lah kot. Mula-mula, lepas tu jadi soalan kita selalu apa? Kalau anti bukan soalan kot, anti minta dia doakan untuk anti. Betul. Kan? Sebab kita tahu doa dia mustajab kan. Kita minta dia doakan kita. Okay, doa tu pula berbentuk specifically doa tu kita minta untuk masuk syurga lah. Syurga. Doakan saya masuk syurga macam tu kan. Okay. Lagi agak-agak apa lagi soalan-soalan bila kita jumpa scholar ke ataupun jumpa Nabi sendirilah kan. Okay, sebab soalan kita tu balik saya ketenangan dunia dan akhirat kot. Mungkin ada. Mungkin tanya tips lah. Tips ya. Tips macam mana nak jadi macam dia. Okay, tips macam mana jadi macam dia. Aunty Azam ada kat tangan selain tu. Kalau selalu tanya amalan everyday ni macam ni. Ustaz, saya ni solat ni macam mana nak khusyuk Ustaz, kalau saya buat macam ni boleh ke macam ni? Because there's a lot of doubt yang kita buat tu, kita memang looking up to orang yang lebih pandai macam gitu kan. Bila dapat face to face, katalah macam ni dapat dengan Aida dia tu nak tanya je kan. Maybe that's one of the thing lah. Allahuakbar. Okay, menarik. Okay, so yang saya dapat tangkap point Aunty Azam adalah kita akan tanya soalan berkaitan masalah kita. Tak khusyuk, kita akan tanya, Ustaz macam mana nak khusyuk? Okay, dan kalau ada family members yang sakit, kita akan tanyalah, Ustaz macam mana nak, dia dah 10 tahun sakit. Okay, mostly kita akan create the question based on kita punya masalah. Okay, kalau yang berniaga, yang ada masalah perniagaan, mungkin akan tanya, Ustaz ada tak tips nak laku kan, nak maju dalam bisnes dan sebagainya, nak kaya, nak cepat kaya, Ustaz ada tak tips nak bahagia? Okay, Ustaz ada tak tips untuk apa lagi? Untuk suami sayang ke kan, macam-macam lah, anak dengar kata ke. Okay, so kita akan buat soalan tu berdasarkan apa yang ada dalam fikiran kita dan apa kita tu lah. Nanti kira ada nak tambah apa ni, nak tanya juga macam mana tim nak bagi syaitan tak menggoda kita ni kan. Kan? Sebab apa, memang syaitan tu dah berjanji dengan Allah SWT nak
menggoda kita. Tu kan kita sebut lah. Kalau kita tengok sekarang kehidupan kita ni banyak sangat godaan-godaan daripada syaitan ni. Okay, okay. So tu soalan-soalan yang kita akan tanya dan mungkin secara lalu saya boleh jawablah macam mana nak elakkan daripada gangguan syaitan tu. Memang selagi hidup takkan ada cara lah kan untuk kita elak, melainkan kita boleh membuat pelindung, buat shield. Itu boleh lah, tapi kalau nak elak, cara dia nak meninggal pun syaitan masih ganggu kan. So jawapan kepada tu nak putuskan syaitan ganggu adalah takkan nak cakap dengan mati kan, tapi kita sendiri yang membina shield tu, dan dalam Quran pun ada jawapan dia sebenarnya. Okay, saya tak ingat ayat tu, tapi yang mafhum ayat tu adalah dia beribadat dengan ikhlas kan. Sebab syaitan kata kalau seorang hamba tu dia buat amalan ikhlas kerana Allah, kepada Allah, aku susah, aku memang tak boleh nak ganggu dah dia. Okay, tapi nak sampai ke ikhlas tu pula macam-macam lah pula kan, perjalanan liku-liku dia tu. Okay, so perjalanan yang tak pernah habis ataupun peperangan dalaman kita yang tak pernah habis lah, never ending punya kan. Okay, ada masa kita menang, ada masa syaitan yang menang. Okay, so tu semua kita minta bantuan dengan Allah SWT. Okay, jadi bila kita jumpa seseorang, kita akan tanya berdasarkan apa yang kita, based on experience kita, based on kita punya problem dan sebagainya, kemudian soalan tu akan created, akan dibina soalan tu kan. Jadi kita boleh bayangkan tak, lelaki yang datang kepada Rasulullah ni, dia tak tanya, padahal dia orang Badui kalau kita letakkan diri kita sebagai seorang Badui, mungkin masalah yang kita akan tanya, macam mana nak bagi kambing-kambing ni dengar cakap aku okay, ataupun macam mana aku nak hadap musim sejuk tengah padang pasir ke, ataupun musim panas tengah padang pasir ke. Tak, dia tak tanya soalan-soalan tu. Yang dia tanya, boleh tak aku masuk syurga? Dalam kepala mindset dia, bila once dia dah masuk Islam, aim dia hanyalah syurga. Buat apa-apa dia nak pastikan benda tu adalah membawa dia kepada syurga. Okay, jadi ini persoalan untuk kita. Walaupun kita bukan orang Badui, kita orang bandar ni kan. Okay, sentiasa tak dalam kepala kita, dalam usaha kita bangun je pagi, buka mata pagi tadi, elam pukul 4.30 ke pukul 5 kan. Fikir, aku nak solat ataupun ada tak apa-apa yang boleh membawa aku ke syurga hari ni. Okay, benda yang aku nak buat hari ni, aim dalam kepala kita adalah bawa ke syurga ke tak. Okay, jadi kalau belum ada mindset begitu, mungkin kita dah boleh start kot tanam slow-slow. Okay, sebab ini apa yang dilalui, ini apa yang dibuat oleh mindset para sahabat zaman dulu lah kan. Bila dapat Islam, once dah dapat Islam, dia akan mindset Islam ni akan bawa dia ke mana. Okay, kita kata kita Islam kan, jadi ke mana Islam ni akan membawa kita. Okay, bukan hanya kita apply semata-mata kita solat dan sebagainya, and then kita tak tahu aku nak pergi mana sebenarnya, hidup aku ni nak ke mana. Okay, jadi Islam mengajar kita untuk mindset letakkan syurga, buat apa-apa macam mana jalan nak ke syurga, macam mana perbuatan aku ni boleh melorong aku masuk ke syurga. Okay, so mindset syurga ni pun kenapa kita tak ada dalam kepala, ataupun kalau ada pun masa baca Quran je, masa tengah buat kerja ataupun masa duduk saja-saja, kalau orang tak sebut, kita sendiri tak automatik teringatkan syurga. Agak-agak kenapa kita jarang ada mindset syurga? Ataupun ke dah biasa ada? Kalau yang dah biasa ada, boleh share juga kenapa dia boleh ada sentiasa fikir syurga. Okay, so soalan ni ada dua lah. Siapa yang dah biasa memang bangun je pagi dia akan fikir syurga. So, okay, kalau tak, berlawanan kepada tu, kalau tak fikir langsung ataupun jarang fikir, kita nak tahu juga kenapa tak terfikir langsung. Ataupun boleh kita katakan kenapa tak terliur langsung tengok syurga. Ataupun tak terliur langsung nak teringat syurga. Macam hadis yang depan kita sekarang ni. Ada tak? Kalau aunty sebab takut masuk neraka. Terus dengar siksaan neraka tu, ya Allah, takutnya. Kan, sebab tu nak masuk syurga lah. I mean, yalah, I mean, apa tu,
kalau neraka tu tak susah sangat, orang pun tak kisahlah buat jahat ke apa Betul. kan. Kan? Tapi dengar seksanya, ya Allah, na'udzubillah. Okey, menarik. Thank you Aunty Siti. Okey, lawan kepada syurga sebab tak teringat syurga mungkin sebab takut kan azab kan. Tu sebenarnya indirectly juga kita dah ingat dah syurga tu, alhamdulillah. Okey, lagi masalah-masalah lain. Kenapa susah sangat nak ingat syurga ni? Ataupun siapa yang dah biasa ingat, sentiasa ingat syurga, apa tips yang dia buat? Boleh share sikit kat sini. Assalamualaikum Ustazah. Aunty Azian, sila Aunty. Pandangan saya lah, pengalaman saya. Mungkin ikut kalau saya lah usia. Maksudnya masa muda sibuk dengan beban kerja, beban menjaga anak yang kecil-kecil, sibuk dunia lah kiranya. Buat amalan yang wajib. Jadi tak ingat. Tapi bila umur dah meningkat, dah banyak ingat. Matilah, macam tidur tu pun ingat mati bila nak mati kan. Jadi itu boleh ingatlah kita punya akhir nanti bagaimana, macam itulah agaknya. Allah alam. Okey, menarik point Aunty Azian adalah usia usia itu pun antara faktor yang besar juga sebenarnya kan. Tak dinafikan orang muda kadang tu jarang ingat syurga kan, tapi yang berusia sikit, yang senior sikit memang cakap sikit pasal syurga, sebut sikit ingat mati kan. So menarik point tu. Okay, Aunty Noriha ada komen kat sini, dalam syurga ada buah-buahan yang sedap yang tak ada kat dunia, itu yang selalu bayangkan syurga macam mana tu. Suka makan buah. Okey, comel, menarik. Okay, so tu, masing-masing punya ni kan, kenapa ada orang dia ingat syurga sebab dia nak makan buah, ada orang dia ingat syurga sebab dia nak jumpa bidadari. Okay, ada orang dia ingat syurga sebab dia nak minum arak dalam syurga nanti, sebab kat dunia tak boleh. Okay, so banyaklah, setiap orang ada preference masing-masing. Okay, ada lagi ke yang nak tambah? Kenapa jarang ingat syurga? Selain kesibukan, Aunty Shakira, sila Aunty. Macam mana kalau kata kita buat kebaikan ke, kita tak ingat syurga tu, tapi kita ingat bahawa aku kena bersyukur dengan Allah. Macam tu kan. Contohnya macam kita bangun pagi kan, kita baca Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur kan. Doa. Tapi kita tak ingat syurga, tapi kita ingat kita bersyukur dengan Allah. Kita puji Allah, kita syukur dengan Allah. Yang banyak memberi nikmat kepada kita. Terima kasih Allah. Tapi kita tak ingat syurga tu. Macam tu. Macam mana? Okay, menarik. Okay. Thank you Aunty Shakira untuk statement tu. Jadi saya huraikan. Aunty Linda, sila Aunty. Sebab kan dunia kita kurang ingat syurga sebab dunia di depan mata kita. Syurga kita tidak dapat lihat. Kita hanya boleh bayangkan. So, kita memanglah, jadi dunia ni depan mata, jadi banyak yang mengganggu. Syurga kita tak nampak. Hanya kita kena imagine dan pegang pada syurga. Jadi hati tu melalaikan kita dengan depan benda yang ada depan mata kita. Pada Aunty lah memang. Sebab dunia ni di mata kita ni. Syurga ni di hati dan fikiran dan pegangan kita. Jadi nak nampak, nak pegang tu. Jadi itu yang kita lalai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aunty Mek, kenapa macam kita ingat syurga kan? Agree lah dengan apa kita memang meningkat tua kan. Tapi sebenarnya selalu kalau kita ingat syurga tu sebab kita dah ramai kematian, kita nak jumpa orang yang kita sayang kat syurga. Antara faktor yang terbesar kan. Itu antara faktor terbesar. So selain daripada tu, saya agree to all apa yang cakap tadi. Sebabnya masa muda tu kita tak ingat sangat. Tapi as we grow older, kita memang ingat syurga. Sebab kita satu dah makin lama makin takut neraka kan. Macam kalau kita pergi haji ke, kita cakap ya Allah panas kan, macam dekat sangat matahari tu kat kepala kita kan. Lepas tu semua orang cakap ini dunia punya panas, neraka punya panas lagi teruk kan. Jadi kita kena ingat syurga, itu je.
Satu Okay. lagi, kita memang betul lah selalu yang siapa yang selalu ramai kematian, memang kita memang nak reunite with people yang kita sayang lah kat syurga tu. Betul kan? Alright, itu saja. Terima kasih Aunty Mac dan salam takziah juga untuk Aunty Mac yang baru kehilangan. Terima kasih. Okay, terima kasih Aunty Mac. Tu tengok bila kita nampak baru 3-4 orang berkongsi ni, kita dah nampak view yang berbeza-beza kenapa setiap orang terfikir ke syurga tu kan. Okay, Aunty Kamalia saya rasa ada kat tangan juga tu. Sila Aunty. Saya rasa kita sebab masalah kita sekarang. So kita nak selesaikan masalah yang ada sekarang. Kadang-kadang kita terlepas pandang sebab kita ada yang kita punya life sekarang ni, kita ada macam-macam KPI yang kita set for ourselves. Dan kadang-kadang kita terlepas pandang KPI jangka panjang kita. Okay, menarik. Thank you Aunty Kamalia. Okay, so pun antara reason kan yang mempush factor untuk dia teringat kepada syurga sebabkan problem yang dihadapi sekarang. So dia rasa macam cepatlah aku nak masuk syurga pula ni, dah lah tu duduk kat dunia kan. So tengok Allah gerakkan hati kita untuk ingat ke syurga tu dengan macam-macam cara. Aunty Mac sebut tadi sebab rindukan orang yang dah tak ada. Aunty Kamalia sebut sebab rindukan nak keluar daripada masalah cepat-cepat. Okay, jadi apa pun trigger point dia semuanya membawa kita kepada nak ke syurga. Dan semua trigger point tu bukan datang secara kebetulan dalam hati kita. Okay, semuanya adalah jentikan daripada Allah. Allah pilih hati kita untuk terdetik. Aku teringatkan syurga melalui masalah. Aku teringatkan syurga melalui orang-orang yang dah pergi tinggalkan kita. Okay, jadi grab bila ada perasaan tu terdetik dalam hati. Mungkin sebelum ni ada antara kalangan kita yang tak pernah pun terfikir nak syurga kan. Tapi pagi ni baru terdetik. Jadi perasaan tu rangkul perasaan tu kuat-kuat, kemas-kemas supaya perasaan tu tak pergi. Okay, supaya kita ni buat sesuatu sentiasa ingatkan syurga. Dan tadi Aunty Shakirah ada sebut tak ingat syurga tapi ingat Allah. So itu kita tak pisahkan, kita sekaliguskan lah sebenarnya kan. Okay, sebab kita ada orang dia tak ingat syurga selalu tapi dia ingat Allah. Okay, so benda yang samalah dia tujuan yang sama iaitu kita ke syurga melalui mengingati Allah kan, melalui ibadah kita kepada Allah. Jadi benda yang samalah, boleh kita sekaliguskan dia adalah benda yang sama. Dan Aunty Linda ada sebut tadi sebab dunia kenapa susah nak ingat syurga? Sebab dunia ni dah melekat dekat mata, depan mata kita. Okay. Dan kita pula kata kita ni hidup penuh dengan kita kata gangguan-gangguan, distraction yang mengganggu kita mengingatkan pada syurga. Okay, dan kalau kita nak compare kan, sahabat dulu hidup dengan Nabi kan, Nabi sentiasa ada di sisi mereka. Diorang tak ada gadget, diorang tak ada Instagram, tak ada ads, tak ada macam-macam lah, Facebook dan sebagainya. Sebab itulah diorang boleh fokus. Kita ni banyak sangat. Okay, tak boleh juga cakap macam tu walaupun diorang tak ada apps, tak ada gadget, tapi diorang disibukkan dengan apa yang Allah tegur dalam Al-Quran. Diorang disibukkan dengan bisnes diorang. Okay, dengan buah-buahan yang segar kan, dekat tamar-tamar kebun-kebun diorang, zaitun dan sebagainya. Diorang pun ada gangguan distraction diorang dalam bentuk yang lain lah, mungkin bukan bentuk media alam maya. Okay, tapi dalam bentuk-bentuk tertentu. Okay, jadi setiap kita tak kira zaman mana sekalipun ada distraction yang mengganggu kita untuk ke syurga Allah tu. Okay, dan kalau kita tengok para sahabat kan, macam mana setiap peperangan tu diorang sangat kejarkan syahid. Okay, tak pergi jauh pun dekat Palestin sendirilah kan. Diorang sangat, kenapa perjuangan diorang tak kisah pun mati. Diorang tak kisah pun dengan diorang tak takut lah boleh kita katakan. Okay, sebab mindset diorang dah dibentuk dengan mati ni adalah bukan satu pemisah tapi adalah satu tempat untuk diorang pergi berehat, iaitu syurga. Okay, tapi kita pula sebaliknya, kita takut nak mati. Tak dinafikan sebab amalan kita tu sikit. Okay, tapi yang kedua, reason ni kalau boleh tak nak lah ada dalam diri kita, iaitu sebab terlalu cintakan dunia. Banyak lagi lah aku tak achieve ni kan, banyak lagi yang aku nak kejar, jadi aku tak nak mati lagi. Okay, tapi kalau kita kata amalan aku tak cukup banyak, malu nak jumpa Allah dengan amalan yang banyak ni, itu
Itu okey kan, perasaan tu bagus. Tapi yang tadi tu, yang first tu jangan. Okay, iaitu aku sayang lagi dunia ni, aku tak nak pergi dekat akhirat. Okay, perasaan cintakan kepada dunia itulah yang akan mengganggu kita untuk terliur pada syurga. Okay, saya bagi satu analogi. Saya rasa pernah dah bagi analogi sebelum ni, tapi tak apa. Peringatan untuk kita semua, mungkin ada yang dah lupa, iaitu let's say ada orang datang pada kita, dia kata aku dah pergi satu negara ni, tempat tu memang cantik gila, budaya dia cantik, makanan, minuman dia sedap, persekitaran, environment dia pun bersih dan sebagainya. Dia cerita kat kita, setiap hari dia cerita kat kita, dia tunjuk gambar lagi, dan mustahil kita tak rasa nak pergi dekat negara tersebut tu. Okay, kita rasa macam bila lagi nak pergi aku nak ikut lah kan. Kita mungkin akan jadi macam tu. Jadi sama juga dengan syurga, kadang-kadang kita tak terliur untuk pergi ke syurga. Sebab apa? Sebab kita jarang tengok apa yang ada dekat syurga. Okay, nak tahu apa yang ada dekat syurga macam mana? Melalui ayat-ayat Al-Quran. Ayat Quran bukan satu surah Allah cerita tentang syurga. Banyak kisah, banyak surah Allah cerita tentang syurga. Okay, dan dari situ kita boleh rasa terliur, kita boleh paksa, mula-mula mungkin kita akan rasa terpaksa kan nak baca Quran sebagainya. Tapi bila orang dah nikmat sangat, dah enjoy baca Quran, dia akan rasa setiap kali baca Quran, jumpa ayat syurga, ya Allah, dia excited. Okay, dia rasa macam, tak sabarlah. Boleh bayang tak budak-budak yang excited nak pergi mall lah contohnya kan, budak-budak yang excited nak pergi main playground ke, dia excited macam tu sebab dia tahu macam mana bestnya playground tu. Dia tahu macam mana bestnya mall tu. So kita, walaupun kita dah berusia, kita jadilah kanak-kanak sikit yang excitednya nak pergi syurga. Okay, siap kemas beg. Tak adalah kita nak packing barang semua pun kan, takkan nak packing kain kafan pula kan. Okay, so bukanlah macam tu, tapi preparation kita tu, bekal kita tu. Okay, nak pergi ke syurga, dan pada masa yang sama tak nak masuk ke neraka. Bila hadir perasaan tak sabar nak pergi syurga, dari situlah amalan-amalan kita pun akan jadi ekstra. Amalan-amalan kita tahu benda ni haram, kita aku tak nak buat macam ni, aku tak nak ambil riba, aku tak nak aniaya orang, aku tak nak zalimi orang, aku tak nak mengata orang sebab nanti aku tak boleh nak masuk syurga ni. Okay, tak cukup syarat untuk masuk syurga. Jadi secara tak langsung bila kita rindukan syurga, cintakan syurga, perbuatan kita pun akan membawa kepada syurga. Okay, bukan kepada neraka. Okay, jadi itulah benda yang kita boleh reflect dalam diri kita sejauh mana. Kalau saya tanya sekarang skala 1 hingga 10. Okay, rindukan syurga, masing-masing boleh letakkan nombor masing-masing lah. Okay, mungkin ada yang 10/10, mungkin ada yang 2/10. Okay, mengaku je lah kan, akui tapi jangan cakap kat sini, cakap pada diri sendiri untuk muhasabah. Okay, untuk kita check sejauh mana lah aku ni kejar syurga sejauh. Okay, tadi skala syurga 1 hingga 10. Cuba kita check skala kejar dunia 1 hingga 10. Kita sendiri boleh tahulah jawapan masing-masing. Okay, jadi itu sedikit tentang syurga. Ada lagi ke yang nak tambah sebelum kita pergi pada 4 perkara ni? Saya nak tanya, tentang syurga dan neraka ni hanya dalam Quran ataupun ada juga diceritakan dalam hadis, tak diceritakan dalam Quran? Okay, thank you Aunty Hazian. Okay, saya bila Aunty tanya macam tu, saya terus teringat dengan ada hadis yang tak disebut dalam Quran, iaitu hadis yang famous, Maher Zain siap buat lagu lagi, iaitu syurga ni try tengok lirik lagu Maher Zain Paradise tu kan. Kalau hayati betul-betul, kita akan dia cuba convertkan message dalam hadis. Okay, hadis tu saya tak ingat, tapi mafhum dia kita boleh katakan yang mana mafhum dia adalah syurga tu adalah satu tempat yang mata tak pernah melihat, telinga tak pernah mendengar, fikiran tak pernah terlintas. Okay, benda tu tak disebut dalam Quran, tapi hadis ada menceritakan. Okay, jadi untuk kita kenal syurga ni, tempat yang kita akan pergi ni, kena balance lah, baca Quran dan dibantu pula dengan hadis-hadis untuk kita lebih memahami gambaran macam mana syurga tu. Okay, tapi untuk gambarkan, kalau kita tengok dekat dunia ni, macam-macam negara cuba buat gambarkan satu theme park lah kan, satu theme park yang mana ni tema dia syurga. Dia cuba letak, ada Saudi pernah buat dulu,
dia cuba letak bunga, dia cuba letak buah-buahan yang sangat banyak dan kita tengok pun ya Allah cantiknya. Itu baru dia cuba untuk gambarkan syurga tapi mustahil akan sama sebab based on hadis tadi itulah memang Nabi kata tak pernah dilihat mata, tak pernah terfikir. So kalau kita bayang syurga macam ni maksudnya bayangan kita tu syurga tu adalah beyond dan kita punya bayangan tu lah. Okay, wallahu alam. Okay, Ustazah. Cuma kalau tidak membebankan Ustazah lah, mungkin satu slot cerita tentang syurga dan neraka. Macam tu lah. Okay, terima kasih Hati Azian. Memang insyaAllah dalam perancangan juga sebenarnya saya rasa pun memang plannya minggu depan memang nak cerita tentang syurga dan neraka. Okay, dan ala-ala Hati Azian dah sebut ni, lagilah menguatkan. Mula-mula saya macam 50-50 je. Bila Hati Azian dah sebut dah ni, insyaAllah minggu depan kita akan tengok daripada Al-Quran cerita tentang syurga. So hopefully minggu depan semua ready lah untuk pergi ke syurga. Okay, dah prepare siap-siap kan insyaAllah. Terima kasih Aunty Azian. Aunty Azam, sila Aunty. Apa nak tanya je lah. Kadang kita baca hadis, sahabat tanya macam ni kan, tanya Rasulullah, apa pendapatmu? Maknanya dia nak access. Semua orang ni kita dalam kita dah buat ni tapi kita tak tahu assessment kita ni macam mana kan. Tapi dia selalu tanya Nabi. So sahabat dia boleh bertanya Nabi. Lepas tu selalu kadang kita baca macam misalan lah, nanti tak apa ingat sangat dia punya real word hadis tu, macam Nabi kata dia dengar tapak kaki di syurga. Lepas tu Bilal bin Rabah punya ke apa kan, dia kata Bilal kan, dia nampak Bilal di syurga. Tapi maknanya Nabi dia dah dapat gambaran, maknanya wahyu dari Allah yang orang itu akan masuk syurga, akan berada di syurga ke macam mana? Because Nabi masa tu dia hidup dan dia sendiri seperti dia tak nampak syurga, tapi he is orang kata Allah bagi dia tu sebagai memang gambaran yang kita boleh nampak hidup-hidup, itulah dia punya gambaran Allah sedekatnya secara fizikal kan. Tapi macam mana everything yang dia bagi pendapat tu ke syurga lah dia. Macam wanita dia berzina, lepas tu dia minta taubat, dia kata bunuhlah dia, hukumlah dia. So dia dah pergi bertaubat, dia kena rejam, but still Nabi kata dia ni masuk syurga. Kan. So how macam mana nak translate yang tu macam Allahuakbar. Faham. Okay, thank you Aunty Azam. Okay, persoalan ni saya rasa semua orang terfikir dan saya pun memang tak lari daripada soalan ni kan. Kenapa boleh dah ada future kan? Macam mana Nabi boleh tahu siapa yang ada dalam syurga, siapa yang ada dalam neraka? Okay, dan persoalan ni setakat yang saya jumpa yang boleh menenangkan hati saya setakat ni, jawapan yang saya ada adalah satu, memang yang Aunty sebut tadi itulah mukjizat Nabi. Allah bagi kelebihan kepada Nabi untuk dapat ilmu tersebut, ilmu masa yang diketahui lah apa yang ada, siapa yang masuk syurga, siapa yang masuk neraka. Dan jawapan yang kedua yang saya dapat adalah yang masuk syurga dan neraka ni yang Nabi lihat sebab akhirat dia tak terikat dengan waktu. Sekarang kita rasa soalan kita tadi tu tak boleh jawab sebab kita sangat terikat dengan masa depan, masa sekarang, masa lampau. Tapi kita tahu yang Allah tak terikat dengan waktu, jadi bagi Allah tak ada dia tak terikat. Ikutlah kalau Allah nak tunjuk masa itulah ada. Okay, jadi itu antara dua jawapan yang saya boleh menenangkan saya setakat ni, tapi masih mencari jugalah kalau ada jawapan-jawapan yang lain yang boleh menjawab persoalan tadi tu. Okay, itu jawapan simpel yang boleh ni lah. Ustazah, ya, silakan. semasa dia naik burak melalui ke syurga kan yang tu, dia kan nampak macam-macam lapisan kan. Jadi antara itu mujizat je lah kiranya kan. Jadi dia dah macam ada rasa sampai ke, kalau katakan orang yang sengit lah, orang yang apalah, jadi macam kita kan dapat tahu macam kalau kita tak buat anything dekat sini, orang yang tak adil kan. Macam mana dia punya tu. Jadi macam ada satu space yang dia pernah lalui ke kan, masa kita Isra' Mi'raj betul. Adakah itu salah satu yang dia dah nampak, lepas tu dia turun balik, dia cerita kat kita kan?
Ya, betul. Rasulullah SAW lah. Itu antara yang saya rasa dia Mukjizat. boleh sampaikan pada kita yang how it is lah. Ah, Okay. So betul kan? betul. Okay. So itu benda yang Allah bagi Nabi lihat. Itu baru sikit kan Allah bagi Nabi lihat, dan of course ada banyak benda lagi, dan Allah pilih certain thing yang Nabi boleh lihat supaya apa? Supaya kita boleh ambil message dari setiap apa yang Nabi lihat tu. Bukan saja tengok, saja nak cerita. Tak. Okay, Nabi bukan bersifat begitu kan. So kita tahu message Islam, bila ada benda yang disampaikan, maksudnya ada benda yang nak menegur kita. Bukan saja-saja nak cerita. Sebab kita, kalau kita bercerita dekat orang kan, kadang-kadang tak ada message pun kita nak sampaikan dekat orang tu saja nak bercerita. Okay, Nabi tak macam itulah. Nabi bercerita, ada message yang kita kena renungkan. Okay, so tu kelebihan yang diberikan Allah kepada Nabi. Okay, jadi untuk soalan tadi, untuk soal kita balik pada hadis ni, yang mana orang lelaki ni dia tanya pada Nabi, kita nampak sifat seorang lelaki ni yang bernama, dikatakan nama Nu'man. Aunty Azian ada angkat tangan ke? Okey. Berkenaan soalan tadi, apa yang saya faham lah, kalau salah Ustazah betulkan, dari segi Nabi, dia tidak mengetahui yang gaib. Allah sendiri cakap kan, tapi perkara gaib tu adalah daripada Allah. Maknanya antara sahabat Nabi, 10 sahabat Nabi yang dijamin syurga tu ialah Allah yang bagi tahu. Even Bilal pun Allah yang bagi tahu. Tapi yang lain-lain Allah tak tahu. Nabi tak tahulah. Dan even sahabat tu Rasulullah kata masuk syurga kan, dijamin syurga. Tapi saya tak tahulah hadis ni sama ada sahih atau tidak. Diceritakan bahawa Umar sendiri, dia kata dia risau. Betul. Sebabnya mungkin aku dijamin syurga, tetapi mungkin satu kakiku ada di neraka. Maksudnya mungkin dia akan masuk neraka, akhirnya masuk syurga. Jadi sahabat Nabi yang walaupun Nabi kata jamin syurga, mereka tak macam dah confirm lah, seronok lah. Dia tak macam tu lah. Itu yang saya faham lah. Wallahualam. Okay, terima kasih Aunty Azian menjelaskan lagi apa yang saya sampai soalan tadi kan. So Nabi tak tahu benda gaib lah kan. Nabi tak tahu benda gaib melainkan apa yang Allah bagi tahu pada Nabi. Okay, so itu kita dekat situlah. Sebab ada orang dia terlalu obses, dia kata Nabi ni tahu benda gaib, banyak benda Nabi tahu. Okay, so kalau kita kata tahu benda gaib, itu dah jadi macam sama macam bomoh-bomoh lah kan. Bomoh-bomoh kan selalu cakap dia tahu benda tu, dia tahu benda ni kan, benda gaib lah kan. Jadi Nabi tak sama dengan para bomoh-bomoh tu. Bomoh tu dia tahu dengan bantuan syaitan dan sebagainya. Sebab tu Nabi dituduh sebagai gila, dituduh sebagai bomoh. Sebab ni lah. Sebab bila Nabi cerita benda gaib, dia orang kata Nabi ni tukang sihir kan, tahu benda gaib dan sebagainya. Sedangkan apa yang Nabi share itu dah yang Allah bagi tahu kepada Nabi. Okay. Terima kasih Aunty Azian tambahkan poin kat sini. Jadi dalam hadis ni kita boleh nampak watak lelaki yang bertanya ni, dia tanpa segan bagi tahu ataupun tanya benda yang basic. Okay, ini pun kena ada dalam diri kita masa belajar ilmu lah, masa belajar menuntut ilmu. Kadang-kadang kita rasa macam silly question kan, nak tanya, alah malu lah nak tanya benda ni pun nak tanya. Tapi para sahabat tak malu untuk tanya, untuk clear apa yang dia orang tak clear. Okay, benda ni dia datang kan, dia tanya, boleh tak aku nak solat je? Aku nak puasa, lepas tu aku buat halal dan haram. Aku tak nak buat benda-benda solat sunat. Nabi kata boleh masuk ke syurga, tak ada masalah pun. Okay, dan jawapan Nabi bagi kepada pada lelaki ini nak menunjukkan apa? Nak menunjukkan yang Islam ni untuk semua orang. Okay, bukan untuk orang yang belajar agama saja, bukan untuk orang yang belajar ambil kos tertentu sahaja. Okay, tapi Islam ni dia rahmat untuk setiap manusia, orang yang busy, yang terlalu sibuk mencari rezeki yang halal. Dia tak sempat nak solat sunat, dia tak sempat nak baca Quran. Okay, tapi dia sentiasa jaga solat 5 waktu dia. Okay, sebab kalau kita tengok kat sini, solat maktubah, as-salaitul al-maktubat maksudnya solat fardu. Dia tak solat sunat pun. Okay, solat fardu, Zuhur, Isyak, Zuhur, Asar, Maghrib,
isyak, subuh. 5 waktu ni je. Okay. Dan kejap, saya mungkin boleh nak bagi nampak jelas sikit. Ada 4 ni lah. Okay, ni benda yang sama, tapi ni ada orang mungkin yang lagi nampak kalau dalam bentuk visual macam ni. Okay, jadi 4 benda ni. Pertama dia kata dia nak solat fardu je. Okay, dia tak maktubah kat sini, maksudnya yang tertulis sahaja, solat fardu sahaja. Okay, dan kita boleh faham kat sini maksudnya dia tak solat sunat lah. Okay, kemudian puasa Ramadan. Okay, puasa Ramadan dia tak buat puasa-puasa lain. Kan ada kita kadang tu buat puasa Isnin Khamis ataupun 3 hari putih setiap bulan kan. Mungkin kita ada buat benda-benda puasa tu. Tapi yang bertanya ni tak nak, dia nak buat puasa Ramadan sahaja. Okay, kemudian yang ketiga, dia kata dia akan buat benda yang halal, dia akan halalkan benda yang halal, dan kalau benda yang haram tu dia akan tinggalkan lah. Okay, jadi dia nak buat benda ni je, benda basic sahaja. Boleh tak masuk syurga? Nabi kata boleh. Ada tak Nabi jawab panjang ataupun Nabi kata engkau ni pemalas betul, buatlah sikit kan, ataupun mungkinlah kita bila kita dah banyak amalan, padahal Nabi kita tahu amalan yang paling banyak kan. Okay, kalau kita ni yang seorang yang kaki ibadat, orang datang macam ni dekat kita mungkin akan kata, kita akan bebel lah kat dia kan. Kita kata kau ni free je kan, buatlah lebih-lebih sikit. Okay, tapi Nabi meraihkan setiap orang. Okay, mungkin Nabi kenal orang yang bertanya ni ataupun ada banyak kemungkinan, antara yang saya baca lah. Kemungkinan yang pertama adalah mungkin orang ni adalah dia baru masuk Islam. Okay, jadi dia tanya, sebab kalau kita perasan kat sini solat dengan puasa je. Mana zakat? Mana pergi haji? Okay, so saya menjawab teruslah antara tafsiran-tafsiran kepada hadis ni. Yang pertama adalah sebab yang bertanya ni baru masuk Islam. Okay, jadi ini je yang dia tahu dulu. Dan yang kedua, kemungkinan ni antara kemungkinan tafsiran kepada hadis ni. Yang kedua, mungkin waktu ni haji dan zakat belum disyariatkan. Okay, tapi yang lebih kuat yang tadi itulah. Dan yang ketiga, haji dan zakat dah disyariatkan. Cumanya lelaki ni tak mampu. Jadi Nabi, sebab tu Nabi tak kata buat zakat dan buat haji. Okay, so Nabi kenal lelaki yang datang ni, dia belum mampu. Kan kita tahu orang yang tak mampu buat zakat, tak perlu keluarkan zakat. Orang yang tak mampu buat haji, tak perlu buat haji. Jadi setiap orang yang mampu adalah hanyalah solat dan puasa. Jadi sebab tu dia tanya solat dengan puasa je kat sini. Okay, so tu mungkin ada yang tanya, kalau ada yang tanya kenapa tak ada zakat dengan haji, jawapan yang saya boleh bagi adalah yang itulah. Okay, sebab dia mungkin belum mampu, jadi ini je yang dia mampu. Okay, Aunty Hati dan Kak Dangan, sila Aunty. Assalamualaikum Ustazah. Warahmatullahi. Nak tanya sikit, ini miskin isu sensitif lah pasal yang Wahabi tu kan. Kan dia kata bukanlah tak tahulah kan, tapi dia kata Nabi tak buat, jangan buat. Macam kan sekarang ni banyak kan bid'ah. Kan benda-benda yang bid'ah ni lah kan. Tapi macam tahlil Nabi tak buat, jangan buat kan. Benda tu distrik lah kan. Jadi macam kita confuse sikit lah kan. Okay, faham. Kan. Dan kalau buat orang kalau buat ke tak buat, orang akan kata Wahabi kan. Itulah kan. Itulah saya confuse sikit lah. Boleh tak Ustazah terangkan sikit? Okay, terima kasih. Thank you Hati-Hati. Okay, memang tak dinafikan isu ni agak sensitif lah sebenarnya kan. Okay, tapi setiap orang ada pendapatnya masing-masing, dan apa yang saya boleh kongsikan kat sini, boleh bersetuju dan boleh tak bersetuju iaitu mungkin pegangan yang kata tahlil tu tak boleh dilakukan, dia ada pegangan dia sebab dia kata memang Nabi tak buat dan dia nak fully ikut apa yang Nabi buat. Sebab memang pun tak dinafikan lepas Nabi meninggal, Nabi wafat, ada tak kita nampak Abu Bakar, Umar, Ali semua berkumpul satu rumah buat tahlil makan-makan. Okay, jadi bila orang yang tahu benda ni, dia belajar benda ni kan, dia kata Sayyidina Umar tak ada pun buat kenduri tahlil. Jadi dia tahu kisah sebenar, jadi dia tak nak buat. Tapi ada orang pula yang memang datuk nenek moyang dia ada kematian je buat tahlil. Okay, dan dia kata tak boleh lah, nenek aku buat dulu, mak aku buat dulu. Okay, dan dia pun nak teruskan juga. Dan so kat sinilah ada
bertembungnya dua pendapat kat sini. Dan sebab tu kita jumpa dalam Quran kan banyak kali kalau bila tanya masa para nabi berdakwah, Nabi Hud, Nabi Soleh yang kita pernah baca sebelum ni, setiap kali Nabi tanya apa hujah dia orang sembah berhala, dia orang akan kata dia orang tak ada hujah, dia orang kata nak buat macam mana, nenek moyang kita orang dah buat dari dulu lagi. Okay, so kadang-kadang ada adat yang nenek moyang kita buat, kita tak tahu apa di sebaliknya dan kita rasa kalau tak buat berdosa pula. Okay, ini semua berdasarkan ilmu dan pegangan masing-masing lah. Okay, saya takutlah untuk kata tahlil tu haram kan, tapi bagi orang yang mengenali para sahabat dan Nabi, dia akan okeylah tak buatlah tahlil ni, baca sendiri-sendiri je. Kan bukan dia tahu kalau tak buat tahlil pun arwah kat sana, ruh kat sana masih lagi tenang sebab kita boleh baca Al-Fatihah, kita boleh sedekahkan, buat sendiri pun tak ada masalah kan. Jadi masing-masing punya ni lah pegangan. Okay, ada yang tolak, ada yang terima. Jadi setakat tu je lah kot saya boleh. Saya tak boleh nak argue. Assalamualaikum Ustazah. Semalam sebelum kami buat tahlil, mungkin saya punya anak saudara tu dia belajar daripada University Jordan lah. Jadi dia beritahu memang betul tahlil ni sebenarnya memang bukan satu orang kata adat lah yang orang buat zaman-zaman Nabi semua, tidak kan. Tapi dia kata orang dulu-dulu yang selepas tu dia orang punya aktiviti ialah seperti menyembah bahala. Lepas tu dia buat membuat bahala. Dia macam banyak aktiviti terhadap benda-benda macam tu. Jadi selepas tu dia beritahu juga pada kami yang selain daripada macam tu, aktiviti buat tahlil ni memang tak ada. Dia buat sendiri-sendiri. Tetapi kalau adat nenek moyang kita tu mengadakan tahlil tu adalah satu aktiviti yang memuji, yang mengingatkan tu. Jadi pada dia terpulang pada masing-masing. Kalau nak cara memuji daripada kita buat benda yang tak betul. Kalau katakan kita meraihkan something dengan arak ke, kita meraihkan something dengan ni, baik kita adakan tahlil yang mengatakan okey kita buat mengaji, iaitu meraihkan ayat-ayat Quran semua. So bila kita fikir macam tu, mungkin dulu-dululah kita kata macam kenapa kita nak ikut. Lagi-lagi orang Jawa kan, saya orang Jawa kan. Ada sentiasa kalau siapa orang Jawa mesti ada saja kita akan meraihkan dengan tapi tak tahu yang kita ni macam Wahabi ke apa kan, kita mana ada fikir macam tu kan. Tapi memang kita sentiasa meraihkan dengan kenduri ataupun doa selamat. Macam tu kumpul-kumpul ramai-ramai. Jadi nak menenangkan hati kami tu memang ada yang bercakap juga, kita pun ada dengar juga sebab yang meraihkan kami sebab sekarang tiba-tiba saya jadi anak sulung lah kira daripada ramai-ramai orang. So yang ramai daripada mereka belajar daripada ni lah Jordan, Syria, anak saudara lah kiranya kan. So now another generation yang membawa kita dan membagi explanation macam ni sebelum kita adakan tahlil. Jadi pada kami itu adalah satu aktiviti yang macam meraihkan ataupun mengingatkan, atau betul lah Ustazah kata kalau tak boleh buat seorang-seorang pun kan. Itu sajalah yang saya dapat jawab daripada malam tadi punya ceramah sebelum buat tahlil. Itu saja. Alhamdulillah. Okay, thank you Aunty Mac. Okay, kongsikan juga apa yang dia dapat lah. Okay, ada Aunty Aziz ada komen kat sini, tahlil, gathering of broken souls, keikhlasan menyenangkan hati yang kecewa. Okay, so nampak asalkan kita buat tu bukan sandarkan kepada Nabi buat, kita pun buat kan. So kita tak cakap Nabi buat, tapi kita kata yelah baru kehilangan. Jadi sedih tu ada, nak berkumpul kan. Dah berkumpul tu nak buat apa, takkan kosong-kosong macam tu kan. So eloklah kita mengaji, contohlah kita kata macam tu kan. Asalkan as long as kita tak sadar tahlil ni Nabi buat, kalau tak buat berdosa, itu memang salah terus lah kan. So wording kita tu pun kena tengok juga. Okay, thank you Aunty Mac. Aunty Azim ada angkat tangan tu rasanya, sila Aunty. Kamaliah pun ada angkat tangan. Aida. Okay. Kamaliah pun lama dah. Aunty Azim dulu. Okay. Apa yang saya faham lah, tahlil dengan kenduri tahlil kita kena bezakan lah. Tahlil ialah zikir la ilaha illallah.
kan, kenduri tahlil, itu kenduri tu yang dibezakan. Jadi yang saya faham lah, kalau tahlil tu selepas kematian, ulama memang berbeza pandangan. Even mazhab Syafi'i ada yang membolehkan, kata terimalah kita punya amalan tu untuk membantu si mati, dan ada juga yang kata tak diterimalah. Sebab berdasarkan hadis Nabi, selepas seseorang itu mati hanya 3 amalan yang akan sampai pada dia kan, yang berguna untuk dia lah kan. Tapi kenduri tahlil, kalau dalam mazhab Syafi'i pun, Imam Syafi'i sendiri tidak bersetuju. Sebab dia bertentangan dengan hadis Nabi yang mana Nabi kata, bila kamu mendengar, sebab ini kisah Jaafar kan, yang meninggal dunia, jadi Nabi suruh bantu beri makanan kepada keluarga Jaafar yang kematian tu lah. Dia syahid di medan perang kan. Jadi dia bertentangan. Kalau kita buat kenduri tahlil, kenduri itu memberi makan orang, sedangkan sepatutnya orang jiran-jiran beri makan pada orang yang kematian. Tak membebankan family si mati. Yes. Melainkan kita ni dengan macam kita adik-beradik kita rasa seronok jumpa, maka kita itu terpulang, itu bukan. Tapi kenduri tahlil tu yang patut dibezakan dengan tahlil lah. Beza pandangan kat situ. Itu yang saya faham lah. Wallahualam. Terima kasih banyak Aunty Azian untuk point ni. Sebab kenduri boleh nak buat, apa yang saya faham lah, tapi kalau kenduri tu orang yang datang bawa makanan, jangan family si mati pula dah lah baru settlekan pengebumian, nak kena cari catering pula nak buat kenduri kan. So kalau kenduri tu hati-hatilah, jangan bebankan family si mati pula yang nak kena cari catering, nak cari makanan, orang nak datang malam ni sebagainya. Sepatutnya orang yang datang lah meringankan keluarga tu supaya dia dapat makan kan, dia dapat orang datang, at least makanan tu family si mati tak payah fikir lah. Betul sangat betul, sebab malam tadi asam pedas London Selayang bagi kami makan. Jadi kami pun cakap malam ni kita buat tahlil lah, sebab ada orang yang nak ni. Tapi macam selepas tu kami mungkin tak buat sebab kita akan letak di Masjid Tafiz, masjid arwah bapak saya buat surau tu. So kita memang sentiasa letak makanan kat situ lah. Dan orang so betul lah yang saya cakap tu. Itulah mungkin dah beza lah dengan dulu kan. Betul. So apa yang saya cakap betul lah, kita tak ada masak, kita tak ada buat apa, tapi orang yang bagi kita makan. Itulah, itu betul. Okay, thank you Aunty Mac. So kita nampak pelaksanaan kalau still buat kenduri tu bunyi sama, branding dia masih sama, iaitu kenduri tahlil, tapi mungkin by time dah makin faham dan sebagainya nak buat juga, tapi pelaksanaan dia selari lah kan dengan apa yang digariskan, apa yang Nabi ajar dan sebagainya lah. Okay, Aunty Kamalia, minta maaf saya mungkin dari tadi kot nak naik tu. Aunty ada nak cakap ke? Nak tambah Aunty Kamalia? Ke terangkat je? Sorry Ustazah. Sila. Sorry. Kalau saya nak cakap pasal tahlil ni, kita tengok yang apa yang kita buat tu mungkin terserah pada niat kot Ustazah. Sebab kalau kita nak buat seorang-seorang memang boleh, tapi bila kita berkumpul dengan keluarga-keluarga, tak perlulah dengan buka untuk orang ramai. Itu adalah satu cara yang baik untuk mengingat kepada kematian untuk diri kita lah, selain daripada sedekahkan kepada arwah-arwah tu. Jadi saya selalu rasa macam tak perlu kata berjumpa je, kumpul ada ramai-ramai dekat rumah je kita buat bacaan. Bukan kata macam tahlil ke, special ke apa ke. Masa ada je kita buat, tak perlu tunggu malam Jumaat, tak perlu tunggu hari-hari, berapa puluh hari, berapa hari dan sebagainya. Okey. Terima kasih banyak Aunty Kamalia. Menyebut juga tentang niat kita tadi secara luaran, eksternal kan. Ni internal, jangan lupa juga niat kita tu macam mana. Niat kita, kalau mungkin ada orang buat sebab dia terlalu takut berdosa kalau tak buat. Jadi semua tu kena betulkan lah. Kalau siapa yang nak teruskan, saya
tak beranilah nak cakap kat sini haram terus, dan saya tak berani juga nak cakap boleh buat, wajib buat dan sebagainya lah, sebab itu bukan bidang saya. Tapi setakat yang ilmu yang ada itulah yang seperti yang Aunty kongsikan tadi. Okay, nak cop Wahabi ke tak Wahabi ke, itu kita letak tepi lah, sebab itu hanyalah label-label yang dibuat oleh manusia. Yang penting pandangan kita, yang kita pentingkan adalah pandangan Allah pada kita. Orang nak pandang kita apa-apa pun, ikutlah dia nak pandang macam mana. Itu hanya sekadar labeling dari manusia. Yang penting kita tengok Allah terima tak apa yang aku buat ni. Okay, terima kasih banyak Aunty Yati untuk soalan tadi. Okay, dan mungkin panjang lagi perbincangan dia, tapi boleh cari lagi lah insyaAllah. Okay. Jadi saya nak habiskan dekat sini sikit lagi, iaitu 4 benda ni boleh kita, kalau orang yang baru masuk Islam, kita jangan terlalu berkeras dengan dia, suruh dia puasa sunat, solat, bangun tahajud, semua benda tu. Okay, jadi ini adalah mesej yang kita boleh sampaikan pada orang yang baru masuk Islam. Okay, ataupun orang tu kita tahu dia bab-bab agama ataupun bab-bab ibadah ni dia kurang fokus sikit sebab dia terlalu fokus dengan benda lain, contohnya cari rezeki yang halal. Itu pun bentuk ibadah kepada dia yang mungkin boleh membawa dia kepada syurga. Okay, dan kita jangan condemn orang yang macam ni. Okay, kadang-kadang kita rasa macam kita ni dah banyak buat amalan sunat, solat fardu memang settle lah kan, solat sunat lah lagilah, malam tahajud dan sebagainya, solat duha, solat sunat, semua benda kita settlekan. Puasa pun kita settle, memang siap ada sunat, solat puasa sunat dan sebagainya. Itu kemampuan kita. Orang yang tak mampu, kita jangan marah dia. As long as dia jaga solat fardu, dia memang takut nak tinggalkan solat fardu, dalam hati dia takut nak tinggalkan solat, takut nak tinggalkan benda yang wajib, itu pun kita dah sangat bersyukur dah pada dia, dan dia tak buat perkara maksiat yang lain. Okay, tapi kalau 2 tiang ni sahaja tak cukup. Okay, kena diikuti dengan another 3 dan 4 tiang ni, iaitu halalkan yang halal, kembar dia haramkan yang haram. Apa maksud dia kat sini? Adalah dia bukan setakat cakap dekat lidah dia, benda ni halal aku boleh makan, benda ni haram aku tak boleh makan. Tapi dia mesti ditunjukkan dengan perbuatan. Okay, dia punya kunci kat sini perbuatan dia. Okay, apa maksudnya kat sini? Contoh, dia kata memang tutup aurat ataupun buka aurat itu adalah haram. Lidah dia cakap macam tu, dia kena seiring perbuatan dia pun. So dia pun memang kena tutup aurat sebab dia tahu kalau mendedahkan aurat itu adalah haram. Okay, lidah dia kata zina tu haram. Okay, tapi perbuatan dia pergi buat juga. So runtuhlah 1 tiang kat sini, belum lengkap lagi. Okay, dan dia menghalalkan. Okay, ada benda yang Allah halalkan. Makan daging, makan telur, makan ikan, tu semua halal. Dan jangan pandai-pandai kata daging haram ni, kita tak boleh makan daging, kesian dekat haiwan. Kita tak boleh makan telur, kan ada kan agama yang buat macam tu kan. Dia benda yang Allah dah halalkan, dia pergi haramkan. Haiwan tertentu tak boleh makan, pakaian tertentu tak boleh pakai. Contohnya ada orang haramkan pakai warna kuning. Haramkan, itu kalau majlis lain lah itu majlis kalau dengan istiadat sultan dan sebagainya, itu lain lah. Tapi contoh ada orang dia pergi haramkan, tak boleh tau pakai pakaian kuning. Nanti ada bunian lah apalah, itu adalah mengharamkan apa yang dah Allah halalkan. Okay, banyak benda tanpa kita sedar dalam masyarakat kita kadang-kadang suka mengharamkan benda yang halal. Allah bagi pakai warna apa sekalipun, kuning, hijau, biru. Tapi ada certain yang mengharamkan. Okay, dia jatuhkan hukum haram. Lain lah kalau dia tak suka. Kalau dia tak suka warna tu, dia je lah tak pakai. Tapi bukanlah dia mengharamkan orang lain untuk pakai, untuk makan. Okay, jadi menghalalkan dan mengharam kat sini, dia bukan setakat dekat lidah. Dia adalah kita buat benda tu. Kita kata makan kedai tak ada, makan makanan yang syubhah, haram kan. So kita bukan setakat dekat lidah, tapi kalau kita masuk kedai pun kita tahu ni tak sedap hati ataupun syubhah ke, kita pun tinggalkan. Itu maksudnya meninggalkan benda yang, haramkan benda yang haram, halalkan benda yang halal. Okay, so saya harap clear ke 4 tiang ni. Cabut 1, runtuhlah 1 tu. Okay, so jawapan soalan kepada lelaki tadi, Nabi kata kalau kamu buat 4 ni, ya, okay, boleh membawa kita ke syurga. Okay, ada orang minimum, ini agama, ibadat-ibadat dalam agama kita yang paling minimum. So kita tahu yang agama ni untuk semua orang, bukan eksklusif untuk
certain orang sahaja. Okay, jadi bila kita jumpa orang macam ni, jangan pandang rendah dekat dia lah. Okay, kita yang mungkin terlebih sikit amalan dia daripada kita, jangan kita pandang rendah, dia ni solat sunat pun tak buat, okay, puasa pun tak pernah aku tengok selain daripada Ramadan, tapi dia jaga aurat dia jaga, tutur kata dia jaga, makan minum dia jaga, semua tu dia jaga, mungkin dia lagi tinggi daripada kita. Dan kita tak nafikan orang yang jaga solat, orang puasa Ramadan ni dia buat juga benda yang tak baik. So sebab mungkin ada yang tanya, habis tu dia ni untung lah kalau macam tu, tak payahlah buat benda sunat lepas ni, benda ni pun dah boleh bawa masuk syurga. Okay, itu konteks yang lain pula, iaitu kita buat benda-benda sunat kan, kita mengaji, kita selalu banyaklah kita sedekah, sebab dalam ni sedekah pun tak ada. Okay kan, kita buat semua benda ni, kita buat tu semua berdasarkan cinta kita kepada Allah, sebab kita suka Allah, kita sayang dekat Allah, jadi kita pun voluntarily buat semua solat dan ibadat-ibadat yang lain, itulah sedekah dan sebagainya. Okay, jadi hadis hari ni bukan siapa yang dah memang excellence dalam punya ibadat, bukan untuk kurangkan ibadat dia. Okay, tapi ini adalah satu lonjatan untuk kita makin banyakkan buat benda yang Allah suka, supaya kita pun dapat kasih sayang Allah. Dan bagi yang bare minimum, okay, janganlah berputus asa untuk upgrade diri tu, amalan yang kita dah buat dah lah. Okay, clear message yang disampaikan oleh hadis ni, semua okay? Ada yang nak tambah? InsyaAllah. Ada yang nak tambah dan sebagainya? Okay, saya harap tak ada salah faham lah dengan hadis ni. Okay, jangan buat bare minimum. Kita yang dah insyaAllah dah makin bagus ni, tambahkanlah lagi. Okay, dan sebelum tutup dengan bacaan doa, saya ada sebenarnya nak kongsikan satu kata-kata daripada Ibn Qayyim. Okay, dia kata sesungguhnya dalam hati ni terdapat satu, kalau dia tulis kat ni, sobekan ataupun satu ruang yang tidak bisa dijahit dan yang tidak boleh dijahit kecuali dengan menghadap penuh kepada Allah. Di dalamnya ada sebuah keterasingan yang tak mampu diobati kecuali dengan yang menyendiri bersama Allah. Di dalam hati juga ada sebuah kesedihan yang tidak akan mampu diseksa kecuali oleh kebahagiaan yang tumbuh kerana mengenal Allah dan berinteraksi dengannya. Di dalam hati terdapat satu kegelisahan yang tidak mampu ditenangkan kecuali dengan berhimpun kerana Allah dan meninggalkan kegelisahan itu menuju kepada Allah. Okay, jadi apa yang mesej yang saya cuba nak sampaikan kat sini adalah dalam hati kita ada satu ruang yang tak boleh diisi melainkan dengan Allah. Okay, dengan mengingati Allah. Kita terluka, kita minta orang rawatkan. Kita jumpa orang ni untuk rawatkan, tapi tak pernah sembuh sebab kita lupa untuk isi ruang tu dengan ingatan kita kepada Allah. Okay, jadi apa yang kita buat hari ni, solat, 4 benda yang kita buat ni, kita solat fardu, kita puasa Ramadan, kita halalkan yang halal, kita haramkan yang haram, semua tu balik kepada niat kita adalah kerana kita buat kerana cintakan Allah. Bukan hanya semata-mata mak suruh ataupun orang sekeliling buat, tapi kita buat semua ni amalan kita, mudah-mudahan kita isi hati kita hanya dengan Allah dan itulah yang akan membawa kita kepada syurga. Okay, insyaAllah. Okay, so alhamdulillah, kalau tak ada apa-apa kita sama-sama tutup dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.